guys, welcome back to YouTube Aiman. 2-3 kucing berlari. Biarkanlah kucing itu berlari. Korang layan je lah konten Aiman. So, untuk konten kali ni, kalau korang tengok, penampilan Aiman dah berubah dah kan. Sebab Aiman nak jumpa bapak dan mak Daus. So kita kena respect, kita kena tunjukkan contoh yang baik kepada family kat sana. Tak kata Daus nak melamar. Astagfirullah. Sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 3 pagi guys. Aiman nak pergi KK sekejap, nak beli roti. Sebab apa nak beli roti? Sebab kita akan terbang ke Sabah. Aiman akan terbang ke Sabah dan Aiman akan beraya di Sabah untuk tahun ni, Raya Haji di Sabah. Okay? So tak nak buang masa, jom ikut Aiman pergi beli roti banyak-banyak. Aiman ambil hati mak Daus, ambil hati bapak Daus. Kita pun dah handsome, dah mandi, dah wangi. Lepas beli roti, kita terus gerak airport. Jumpa Daus kat sana. Okay, let's go. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke KK. Buka 24 jam. Alright, so nasib baik roti ada. Tapi roti coklat je dia. Roti jagung tak ada. Roti jagung tak ada. Roti kita bawa, mungkin kita bawa, kena ada bakul ni. So kita dah ada 10 roti untuk kita bawa pergi ke Sabah. Uncle, nak bayar Uncle? Boleh? Tak sabarnya nak pergi Sabah. Orang raya dekat Semenanjung, kita raya dekat Sabah. Walau weh. Harap-haraplah Daus bawa pergi tempat-tempat yang orang cakap menyeronokkan. Contoh macam hari pertama tu sampai Sabah, rehat-rehat sekejap. So hari kedua tu, pagi tu sabut raya korban. Petang tu pergi jalan-jalan. So esoknya macam-macam konten boleh buat tau. Kita dah ada roti, jom kita gerak ke airport terus. Let's go. Okay, saya sekarang ni saya di dalam boarding airport KLIA 2. Daus dekat toilet. Dia tengah ambil oksigen kat toilet. Sebab sini kan tak ada kawasan luar untuk ambil oksigen. So sebenarnya ngantuk ni. Masa dah barai sebenarnya. Ni pun Daus belanja. Takut terlepas je ni. Kalau lelap ni confirm bangun pukul 3 ni. Ya Allah, penatnya, ngantuknya, nak balik. Dunia rumah sendiri. Ada 2 jam, 3 jam ke 2 jam nak pergi Sabah ni. Sempat takut tidur sekejap. Mana Daus ni? Bukan main lama lagi kat toilet tu. Dia hidup sekali taik-taik ke? Udah ada taik-taik sekali apa kat sana. Ngantuknya. Nak tidur, nak balik. Okeylah, nanti dah sampai sana lah saya baru sambung record. Okay, ni nak sambung record apa je. Kalau ada momen-momen montage baru saya masukkan. Good night guys. Double chin ke ni? Bukan double chin. Filter. Dah guys, saya ngantuk dah. Good night guys. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai ke destinasi. Kita dah sampai ke KLIA Sandakan bersama dengan Daus. Dia dah tengah call kakaknya kot, abang yang akan pick up kita orang. Tapi macam ada urusan sikit lah kot. Apa kalau ada urusan, kita pergilah jalan-jalan kat sini ke cek makan ke. Daus lapar ni. Okay, so sekejap lagi sampai abang kakak Daus, kita terus ke rumah family Daus. Alright, let's go. Daus, Abi ingatkan Sabah ada salji. Mana ada salji di Sabah kau ni? Tak adalah, aku pakai hoodie. Aku dah jadi macam bestnya sejuk. Jom kita duduk dalam kedai jap. Alright. Lapar. Kau puasa kan? Puasa. Tak balik kita masuk. Okay, jom kita Kau masuk. ajak lah. Kau masuk di dalam. Nanti aku order. Aku support juga. Sedapnya. Ya? Pergilah dulu kau. Masuk dalam dulu. Kau pergi duduk besar dulu. Ya? Ingat Aiman. Tidak apa ni? Tak wajib juga. Kau pergi dari sana. Aiman, bayangkan tengah hari ni Aiman, air sejuk tu lalu tekak kau. Jangan. Caramel macchiato tu Aiman dengan roti-roti. Allahu Akbar.
Okay guys, so sekarang ni kita naik kereta Daus. Yes, kita sudah sampai. Teruk betul ke jalan? Jalannya hancur. Runtuh semalam. Aiman, okey kah? Terkejut. Nanti kau akan terkejut kalau kau sampai rumah lagi nanti. Kenapa? Lompat nanti jalan. Kau akan menangis nak. Pergi dibawa ke Sampiriano di kem-kem sudah. Ni Daus boleh ke bawa Hilux ni Daus? Apa? Boleh bawa Hilux. Man, aku kan tak biasa bawa kereta kecil. Mas tak biasa bawa kereta kecil. Kereta Aina tu aku dah berapa yakin. Aku lagi prefer bawa Hilux daripada aku belajar bawa kereta daripada Hilux. No, Kereta-kereta orang ni. lain lah takut nak bawa Bapaknya. besar. Kereta besar juga. Kereta bapakku lah first yang Triton. Saya nak panggil mamak dengan Aina, bila datang Aina. Belum lagi mak. Sampailah Aina tu mak. Aku mahu dia cepat sudah datang. Aku mau biar pergi peti-peti pagi. Tanggal 28 dia datang. Biarlah dia tu Sekarang mak, mamak kena sambut mamak punya menantu. Aiman dia tanya mak, mau dipanggil apa? Mak kah, bapak kah, apa kah? Mak lah. panggil Mak mak. kan? Ayah bapak. Ah. Bapak. Daus suruh datang sini ambil hati mak dengan bapak. So Aiman ada belikan buah tangan untuk mama dengan bapak. Aiman ada beli something. Dia beli anu je. Adalah sesuatu yang orang Sabah suka. Kalau daripada Semenanjung memang itu yang dibawa. Cuba mama dengan bapak teka. Teka mak apa? Apa ya? Apa yang selalu orang daripada Sabah kalau balik kalau orang daripada Semenanjung, orang Sabah pas balik Sabah apa dia bawa? Baju. Salah. Dia yang digigit. Oh, roti. Ah. Roti. Ada banyak roti bawa. Nantilah sampai Nanti. rumah tu lah. Dia ada dia bawa. Mak, Ya. untuk nanti kan Aiman ni kan mau buka puasa. Jadi petang ni tak payah mamak yang atau bapak pergi siram bunga. Semua kerja Aiman. Siram bunga dia. Bulan puasa. Pucuk ubi belum saya petik ke belum? Belum ada Okey, dekat rumah. pucuk ubi Aiman juga akan petik nanti. Lepas tu nanti aku mau ajar Aiman macam mana pucak-pucak. Namanya pucak-pucak. Pucak apa? Pucak-pucak pucuk ubi. Gilis pucuk ubi. Gilis. Oh. Nanti kau akan belajar tu. Dah sebaik buka puasa kat sini awal. Ya memang sinawa ni. Man, Okey. mamaku sama bapakku ni diorang diorang mau kahwin tu banyak liku-liku yang diorang hadapi. Antaranya Salah diorang satu. bapakku 4 kali naik meminang baru diterima. Naik apa? Naik meminang, melamar. Oh. 4 kali. 4 kali. Kali. Lepas tu man, cara bapakku pikat mamakku dan nyanyi ada satu lagu nama mamakku kan Sinar. Jadi ada satu lagu tu Sinar Mata. Bapak kan main gitar. Lagu Ray Maruf. Dia pergi rumah mamakku, rumah pecik mamakku. Mamakku dalam rumah lah, bapakku nyanyi gitar-gitar di luar. Jadi mamakku menggeliat dari bini dia sambil cuci piring. Nyanyikan lagu. Umur berapa? 20. Dorang kahwin dulu umur 11. Oh, 11. Kita bapak umur 25 kan Pak? 25. Mama baru masuk 16. Oh, muda. Tapi anu nak dikasih sama dia punya umur, tak boleh kan kalau muda umur. Coba kau bayangkan Pak, umur 16 man kahwin sudah. Kalau kita sini memang dicop sudah. Wah, ini Yeah. ada something ini. Betul. Tapi orang dulu tak ada masalah kalau Benda kahwin tu muda. normal. Kita Mak, bapak setuju ke? kurang okey je. Asalkan anaknya bahagia. Man, tak perlu anu man, mahal-mahal, cukup seperangkat alat solat. Memadai sudah teman. Aku bersyukur sudah. Nikahi aku dengan bismillah.
Aduh. Saiman anu ni mak, tak tahu lagi rumah kita macam mana. Dia bilang banyak bilik, manjang. Tapi nak apa mak? Dapat bagi tahu mak. Nanti dia tengok sendiri. Jadi kau tengoklah realitinya mak. Kehidupan dos bajo ya. Ya kami ni orang susah. Mama dapat cakap begitu dulu mak. Nanti dia dapat gambaran sudah. Okey lah guys, so sekarang ni Daus dengan family Daus dia nak beli barang untuk raya. So kita gerak ke kita skip terus video ni ke rumah family Daus. Mak. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai kat rumah Daus. Tadi kita orang dah singgah dekat tempat sejarah-sejarah Daus Live ni, tu, ini. Tapi itulah tak tak teringat nak record sebab fokus sangat dengan cerita Daus. Tak adalah kau kata teruk pun, memang kau okey lah, lawa lah. Boleh kah? Boleh tunjuk Boleh? Okey jap. Gila rumah aku. Daus yang cakap teruk, mana ada. Itulah rumah dia. Naik laman terus. Ya, nak angkat beg. Korang tengok rumah Daus. Jom. Macam ya, ada selamat datang dia. Selamat datang man ke rumahku. Ni buat sendiri ya semua ni. Kenapa kau tak pernah tunjuk dekat ni? Taman bunga. Ni boleh ni bawa balik Semenanjung ni, bunga-bunga ni. No, man, rumahku man. Orang nak macam biasa kan? Assalamualaikum. Kondo. Kalah pun kau Daus. Ya. Aku pandai yes begini weh. Dia buat sendiri. Damn. Cantik lah mak. Oh, lampu memang nak mau kalah. Oh, chandelier. Semua di dapur. Semua kan. Man, banyaklah kamu keluar duit. Jadi. Iya, si adik pun ada. Man. Ini dunia ke rumahku ya Allah. Lama dah tak datang. Perubahan, weh. Kau dah lama tak datang sini ya? Tem raya hari tu begini juga, cuma lain. Berubah lagi. Rumah mak bapak. Hari tu berubah. Dan ini cara memabel ni. Ini warna biru lain ni ditambah-tambah lagi baru. Oh, ni dah hangat. Ada. Biasa je. Tapi teringatlah rumah nenek aku dulu macam ni ya. Okay, tak apalah. Nanti malam nanti kita orang ke tempat Daus. Mungkin ke besok ke tak tahu macam mana. So sekarang ni nak rehat-rehat, tak nak ganggu. Diorang ada yang nak masak. Saya nak masak. Sebelum tu saya lupa. Daus cakap dia suruh saya Sini. tengok kebun belakang dia. Kau tengok mesin basuh mamakku ni, walaupun pecah, dia batu bata weh. Apa batu bata? Batu bata. Belakang teman. Apa ni? Ini yang limited edition sebenarnya. Di sini kau tengok nanas ada, beti ini sawi, daun bawang, semua ada sini. Lada, limau tu, pucuk ubi. Kau makan ke daun kelor tu? Daun kelor daun apa? Daun kelor tu daun. Macam daun betik tu Iya, ni. Yang begitu-gitu tu. Itu baik untuk kesihatan weh, kan selalu makan. Dia pahit kan? Tak, dia normal je rasa dia. Itu pandan, apa nama dia? Pandan Brazil. Pandan Brazil. Oh, ni semua mak kau yang cucuk tanam? Tanam sendiri. Yang buta-buta kah kami pelihara. No, semua hitam ni. Iya, itu. Ini kalau itu mamaknya. Kalau hantar santet ni boleh ni. Ini buta. Kami pelihara je. Tu hari aku ada 15 ekor kucing. 15. Semua pelihara yang kakinya hilang satu, tangannya ni, ekornya patah, semua kau ambil. Man, mau tahu kah ikan ni? Kelebihan ikan ni. Tahu? Sihir. Betul. Ikan sepat. Oh, ikan sepat yang nama dia. Ikan puyuh. Bukan ikan sepat, ikan puyuh. Ikan puyuh ya? Kalau kami di sini ikan kepala batu. Ikan kepala batu, kepalanya keras gila. So korang dah tengok sendiri rumah Daus. Saya tak tahulah Daus pernah ke tidak dia tunjuk kat media sosial pasal rumah dia ni. Selama saya dengan dia, saya tak pernah nampak lagi lah waktu ni. Before dia masuk AI pun saya tak pernah nampak. Selalunya dia duduk dekat kawasan-kawasan apa orang kata pondok, kawasan tangki air, dia buat live. Tapi rumah dia ni jarang lah nak nampak dia buat live kat sini. Tapi kawasan sini lah. Wah, cuma kat sini dia kurang, orang kata kat sini tak ada line. Tolong YB yang kaki pula. YB area Kina Batangan, tolonglah pasangkan kabel-kabel wifi di sini. Kesian orang-orang penduduk sini. Jalan pun tak betul. Jalankan amanah anda. Okey.
Okay guys, so sekarang ni lepas makan korang dah barai gila. Tapi pukul 8 kejap lagi nak pergi Lahad Datu. Pergi pusing-pusing dekat sana. Daus dah tumbang dah guys. Dah tidur dah je. Aigo. Daus tidur. Tak larat. Kita orang daripada semalam tak tidur. Daus pun tak tidur. Ngantuk. Pukul 8 nanti bangun. Baru gerak pergi Lahad Datu. Cakap sabar aku ni. Pandai aku cakap sabar sudah. Baru duduk 1 hari pandai cakap sabar aku. Mana orang sabar, mari cakap sama aku. Aku boleh cakap sabar ni. Pukul 8 nanti korang kerja, okey? Kalau korang tengok sekarang ni, rumah Daus tengah bising ya. Dah bising sebab tak tahulah, kawasan sini kalau korang nak memekir tak ada masalah lah. Saya pun tak faham. Saya pun okey je. Saya tak adalah marah ke apa. Cuma saya rasa macam havoc lah. Family Daus ni memang havoc. Korang tengok havoc. Kita orang makan. Tengok ni. Dia karaoke guys. Kakaknya speaker baru beli tadi. Sebab family Daus ni memang orang kata orang Sabah kan suka menyanyi kan. So ada diorang pun sedap-sedap. So memang orang kata havoc gila lah family Daus ni. Best berkawan dengan Daus. Family dia pun sporting, baik. Memang syok gila weh. Okey lah, saya nak pergi karaoke dengan diorang. Daus, apa namanya ni? Itu namanya buras, Bi. Buras, bukan biras. Buras. Biras tu kita nanti berbiras. Ni Pak mau cerita. Siapa bapak paling minat di AI? Okey Mak, baik kata-kata Mak. Kau bilang Dila kau yang mau habis kasih habis, lebih lagi aku. Kejap. Kejap, besar. Laju betul. Tidak. Apa yang nak kasih banjir? Tahu. Kau tengok aku.